Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan, insya-Allah saya nak tunjuk pada tuan-tuan antara kayu paling mahal dekat dunia. Kayu yang paling susah nak dapat, paling susah orang nak jual. Dekat Semenanjung Malaysia lah, setahu saya lah, kalau tuan pusing pun saya rasa susah sangat orang nak ada kayu ni. Ini namanya kayu ulin, tuan-tuan. Ada orang panggil kayu ulin, ada orang panggil kayu belian. Dia punya keras dia 3 kali ganda keras daripada kayu jati. Berat dia pun sama, 3 kali ganda berat daripada kayu jati. Ini biasanya orang buat alang, orang buat dekat lantai. Ini kayu yang betul-betul super mahal, super teruk, super macam-macam super lah, insya-Allah. Kayu ulin, tuan-tuan, insya-Allah. Ni rezeki saya jumpa lubuk kayu ulin. Kayu ulin ni, tuan-tuan, dia antara kayu paling mahal dekat dunia. Dan dia kayu yang semakin pupus, yang sangat terpelihara. Sebabnya dia punya serat dia terlalu padat. Dia punya daya ketumbuhan dia tu terlalu lambat. InsyaAllah. Inilah sejarah kayu ulin, tuan-tuan. Ini sekeping macam ni. Ni anak-anak yang tak akan makan kayu ulin. Itu kelebihan. Hama binatang apa pun tak akan makan kayu ulin, insyaAllah. Berat, tuan-tuan, ni sekeping ni, tuan-tuan, ni. Saya rasa dalam 10 kilo pun ada ni sekeping macam ni. Ni, panjang 2 meter ni. Saya rasa tak lari ni 10 kilo ni. Masya Allah. Okey, tuan-tuan, insya-Allah saja berkongsian kepada tuan-tuan. Nanti tuan-tuan pergi Google tengok apa itu kayu ulin. Kalau tak kaya, orang tak akan pakai kayu ulin. Kalau tuan-tuan nak tahu orang tu kaya macam mana tak kaya, tengok apa kayu dia pakai. Kalau dia betul pakai kayu ulin, maka dia betul-betul orang kaya. Pasaran ini, tuan-tuan, dia boleh pergi sampai ke 300-400 ringgit satu kaki harganya. InsyaAllah. Baik, tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.